Berjumpa lagi geng dalam Sembang Padu. Apa tajuk kita hari ni, Abu? Cinta online. Ha, ni topik panas bro. Swipe laju-laju. Abu, Din, kau percaya ke cinta online ni? percaya bro. Tapi line aku tak percaya aku. Tiap kali nak ayat, connection error. Kalau awet tu pakai filter muka lain-lain tiap hari, kau tak takut kedin? Tak bro, aku pun nak try Isnin muka kacak, Selasa muka Elon Musk. Rabu muka apa pula? Rabu muka kaya bro, biar dia terus jatuh hati sebelum gaji. Kalau dia nak jumpa kau, tapi suruh pakai baju sama warna, Aku datang pakai baju pelangi bro. Senang, semua warna ada. weh gila lah awak. Baju kau boleh buat traffic jam bro. Kalau awet tu ghost kau macam biasa. Aku tak kisah bro. Aku pun ada data unlimited. Aku boleh scroll move on 24 jam. Move on laju macam loading TikTok. Tapi kalau dia tiba-tiba reply lepas 6 bulan, Aku pun reply lepas 7 bulan bro. Bagi dia rasa buffering cinta versi aku. haha, tu bukan romantik, tu slow connection namanya. Wedin, banyak betul lawak pasal jodoh online ni. Tapi aku rasa ada pengajaran juga tau. Betul bro, cinta online ni macam wifi. Kadang laju, kadang hilang signal. Haha, tapi kalau jodoh betul, line takkan putus kan? Okay geng, terima kasih sebab tengok sampai habis. Korang memang padu gila. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel kami supaya korang tak terlepas video yang padu dari Sembang Padu. Gelak selalu.